Jadi first of all, apa yang korang boleh nampak ialah di time frame daily masih lagi berada dalam struktur kenaikan. Ataupun kalau kita refer balik pada time frame H4, dia masih lagi dalam struktur kenaikan. Kenapa Acah cakap macam tu? Okay, first of all kita tengok sini. Dia buat satu resistance, dia buat satu support, and then dia buat satu lagi resistance. Okay, and then kat sini dia dah ada higher high, higher low. Alright, selepas tu kita ada higher high, and then higher low. Alright, and then dia melakukan kenaikan higher high kat sini terus. Okay, so previous higher low ialah dekat sini guys. Okay, kita nampak previous higher low dekat sini. Okay, jadi sekarang ni kita tarik trend line daripada sini ke sini. Kita nampak dah kenaikan ada dekat sini. Alright, so kenapa kita tengok semalam gold dia turun and turun? Sebab Acah nampak dia nak cuba membuat retracement untuk membuat new higher low. Cumanya new higher low akan terjadi apabila dia melakukan breakout kepada previous high dekat sini. So jadi Acah expect dia akan melakukan pergerakan macam ni guys. Okay, dia turun and then dia akan melakukan kenaikan macam ni, dan dia mencari level atas ni guys.